You're listening to official podcast of Club Melayu. Kau biar betul kau tahu apa nak buat ni. Hey guys, selamat datang ke podcast Club Melayu. Aku actually nak tahu lah guys, since dah holiday season kan ni, apa korang punya plans? Sekarang ni tengah November, kebanyakan primary school, secondary school semua dah habis exam. So what are the plans yang parents selalu bawa orang keluar? What are your plans? Pergi holiday. Pergi mana holiday korang pergi Aku just tak tahu apa kita punya community buat. So for this year aku belum pergi holiday sangat. December no plans to go holiday unless maybe ada. Tapi tu pun tengok macam mana. It could be a last minute plan. Wow, tapi korang pergi mana? Paling banyak lah, paling common nowadays is Korea, Japan. Not sure why, tapi I think it's because negeri sejuk. Of course kita Singapore panas kan, so negeri sejuk lah. I rasa yang semua orang nak pergi. But korang boleh share lah komen mana korang rasa the best spot. But sometimes kadang-kadang kalau kita fikir jauh sangat pun, I think we just need a simple thing lah. Because since kita kerja dah 11 bulan kan, 11 bulan kita kerja, nak kat 12 bulan setahun, you know, non-stop kita kerja, tak ambil cuti sangat. Sometimes what we are missing, apa yang kita nak is some masa sendiri lah. Masa sendiri tu actually important. Kadang-kadang bukan kita nak holiday, actually kita nak masa sendiri. Macam you know those macam for me, macam aku suka those drive yang bawa kereta seorang-seorang. Those moment where you just be yourself dalam kereta, dengar lagu ataupun dengar podcast. Kalau boleh korang dengar podcast ni lah sambil drive dalam kereta. Kalau tak nak tak apa, tak paksa. Tapi you know dengarlah podcast ni. Yeah, so back to the point. Sometimes you just need a time alone lah. Memang kita nak masa sendiri. Tak perlu pun kita pergi holiday. Bukan bermaksudnya bukan tak perlu, tapi there are times where we need to spend time dengan family. There are times where kadang-kadang kita perlu ambil masa sendirilah. Walaupun sikit pun dalam seminggu tu, kadang-kadang macam that moment where kadang-kadang kita dah drive, you know, you hantar your wife, you hantar your kids, and then you are alone in the car and then driving by your own to your workplace, ataupun kerja kat rumah seorang-seorang. You know, that's where you are on your own. You just be yourself. You just be free. Dengar lagu, nyanyi lagu ke, macam tadi dengar podcast. And then maybe you can do some chores yang like you would normally want to do, like you know, like example you like to gosok baju. Tak tahu ini example bagus ke tak, tapi normally you gosok baju the night before sebelum pergi kerja. Tapi since you got your time alone, you want to prepare everything, you ada masa untuk diri sendiri, you just want to
siapkan barang sebelum besok. Then since you have your time alone, you gosok baju siang-siang. Ataupun you kasih kucing makan. Hari ni kasih dia lebih, kasih dia makan tin lebih. Kesiankan dia sebab dia miau-miau tak dapat layan selama ni sebab you busy kerja. So those benda-benda kecil ni lah actually kita actually patutnya buat gembira lah, so sometimes kita just need to perasan je apa yang kita nak, whether it's a long holiday family, enjoy time with them, or you just need time alone, or memang nak masa sendiri ataupun dengan family. So nak kena pandai separate tu dua. But what I'm feeling, apa yang aku rasa kan, actually aku nak drive jauh, naik kereta drive jauh. Tapi apa yang aku nak, actually aku nak try kereta Alphard. Sedap, memang kereta besar sedap. There's ada difference dengan kereta besar dengan kereta biasa, SUV ataupun sedan kan, kereta ataupun konti ke. Tapi aku main type is MPV ataupun SUV. I'm the type, especially kalau MPV, wah seronok kalau ajak family dalam, ramai-ramai ataupun selesa, Alphard kan dia punya tempat duduk yang belakang tu selesa, kaki dia boleh naik dah macam dalam kapal terbang lah, kabin. Kaki boleh naik, you boleh tekan button, boleh baring ke belakang tidur, boleh sambil bawa selimut dengan bantal lagi. Itu memang best. As a driver side pun bagus. The experience is dia punya semangat nak bawa kereta tu ada, especially kalau bawa kereta sedap kan, mesti ada semangat. So no problem, you can drive macam you nak. Macam kau nak kerja sebagai taxi driver ataupun grab driver je, kalau kereta dia sedap. So time alone maybe, but tak kisahlah time alone atau dengan family, I just want to drive long hours lah. So that's the plan, maybe in next month. Tapi one thing about kita kita ni dalam Singapore, Malaysia, kita kan jiran kan. So the only good thing is that kalau betul-betul you want to go holiday pun, even if tak pergi jauh, you can still go to Malaysia and drive. Still at least lah, you can still enjoy some perks, makan, bawa kereta ke mana-mana yang tak pernah pergi. Malaysia kan besar, Malaysia. Actually there's a lot, banyak lagi tempat kita tak explore lagi kat Malaysia. So I think those Malaysian listeners, pendengar Malaysia, please lah korang recommend aku lah mana yang best spot-spot yang aku boleh plan. Pernah tengok, I've seen, pernah nampak Janda Baik, Penang yang cakap Penang yang mana dulu bagus, Melaka of course, KL. Other than that, these common places yang tempat-tempat yang senang tahu, korang bilang lah mana yang tempat macam nak cari tempat macam air terjun, macam Janda Baik kan ada river ni semua kan, ada sungai ke. Korang recommend aku lah mana korang pergi. Desaru pun tak perlu, dah tahu pernah pergi Desaru. Tapi Desaru memang cantik lah, dia punya pemandangan, dia punya ocean view dia. So let me know, so that aku boleh belajar lagi lah lebih dari Malaysia. Aku pun pernah pergi Sabah juga. Pergi Sabah ni when I was bila aku kecil, tahun
darjah 6 gitu. 12 tahun 12 tahun dengan budak-budak sekolah, primary school. Kita pergi school trip lah. That was itu yang paling pertama kita naik kapal terbang. Kapal terbang tu masih ingat lagi. Kapal terbang dulu nama dia Silk Air. Sekarang dah tak ada lah. Tu yang aku dah pernah cakap dalam episod the early episode aku cakap yang aku bawa balik dia punya bag muntah tu dalam kapal terbang. Itulah first one, yang paling pertama yang aku bawa. Aku naik kapal terbang, itulah paling pertama yang bag muntah aku bawa balik. Sampai sekarang masih ada. Okay, hari ni punya topik kan, since kita dah nak kat 2026, lagi sebulan lebih je guys. Aku nak tanya korang, apa korang punya hari raya yang plans? Because tahun depan memang siang puasa kita dan hari raya. Lepas hari raya Cina je, kita punya hari raya pun very soon. So aku nak tanya korang, apa korang yang plans? Baju colour, kita boleh cakap baju colour apa very common nak nampak nowadays is hijau lawa. I like hijau. Kuning dah start nak naik balik. Dulu kuning terlalu terang tapi sekarang kuning dia macam lagi modern, lagi cantik. Orange pun mungkin dah ada plan. Orange pun dah makin modern sekarang. Orange orange lah, dah mulai orange. Apa yang colour korang tak pernah buat tak pernah? Hitam, putih, tu semua pernah. Merah, biru, yes. Kuning tak ingat lah, but nothing pernah. Aku tak tahu kalau korang boleh dengar, tapi kucing aku ni tengah dekat dengan mic. So kalau korang dengar purr, korang subscribe lah. Tu namanya selit. Okay. Kalau apa yang korang rasa korang nak pergi tahun depan, sorry. Puasa dah lepas pun tahun ni. Tapi aku rasa not sure yet. Belum tahu apa yang aku nak try tahun depan. Lagipun korang, either korang nak masak ke ataupun korang order. Kalau korang nak order, I think sekarang is the best time lah to order. Sebab dah berapa bulan je. Kebanyakan pun nanti fully book kan. Biasanya kalau order dalam Singapura ni nak kena letak deposit kan. Bukan saja-saja je boleh order. Kan takut orang cancel last minute ke apa. Rugilah orang yang nak jual tu. Tapi lauk yang dari common dalam Singapura, boleh fikir mi soto. Hari raya memang ada mi soto. Ayam masak merah. Lontong nasi. Ataupun lontong yang kuah lontong tu. Apa lagi lauk raya? Sambal goreng pengantin. Tu favourite. Itu kalau tak ada tak sah. Tu kena ada. Ambil tu lontong kan. Kau ambil lontong, kau ambil sambal goreng pengantin, kau tambah kuah, apa-apa kuah lah. Mi soto ke, lontong yang kuah ke, kuah lodeh ayam masak merah kau makan. Kau dah complete. Kau dah kenyang. Apa lagi ayam merah. Ada sekali mak aku pernah masak nasi ayam. Sedap. Walaupun nasi ayam memang tak common lah dalam hari raya, tapi
Tapi sedap juga as a Hari Raya punya. Nowadays senang kita nak order actually kalau kita nak fikir balik. Banyak orang pun dah order. Pernah nampak dalam rumah-rumah orang dia pernah ada apa ni, tulang, sop tulang. Hari Raya busy lah. Tapi kalau nak order sop tulang untuk ramai, let's say kalau 50 orang punya guest, memang koyak lah. Dalam Singapura ni kalau tulang $10 dalam mungkin 3-4 ketul je. So bayangkan kalau kita 3-4 ketul, kalau 50 orang, agak-agak beratus lah. So kalau itu orang ada duit lah, kalau nak order macam gitu, confirm special occasion lah. Air sekarang dah macam dah boleh buat DIY nowadays. Banyak orang influencer ataupun orang yang kat TikTok ke Instagram atau YouTube kan dah ajar macam nak buat air. Tahun lepas pun aku buat air sendiri. Aku buat aku pernah buat strawberry teh limau. Tahun lepas aku buat apa aku dah lupa. Sorry guys, aku ni memang lupa. Kadang semalam apa aku masak pun, apa yang aku makan pun dah lupa dah semalam. Macam malam pun dah tak ingat. Inilah lumrah hidup. Air, tapi memang wajib lah kena siapkan air panas. Jadi ada air panas dan air putih. Tak semua boleh nak sebat gas Fanta ni semua tak semua orang akan datang rumah sebat Tapi aku nak tahu korang punya cara, because nowadays cara lagi ringkas sebab orang dah pakai, orang dah hidangkan dengan air tin, dengan air kotak. Dah tak lagi dengan air cawan. Cawan-cawan dengan ais. Dulu kan berapa tahun lalu, let's say letaklah 5-10 tahun lalu, setiap rumah mesti ada satu gelas besar ataupun gelas kecil-kecil untuk korang minum. Korang kena tuang ataupun orang dah tuangkan. Apa korang punya hari raya punya tradition sekarang? Macam nowadays aku nampak dan aku sendiri buat lah, serve pakai tin dengan yang kotak. So guys kalau datang, don't just minum dan letak situ je lah, then senang kita angkat buang. Tapi ada juga air panas. Siapa yang nak minum air panas dengan air sejuk, kita hidangkan gelas. So kita dah hidangkan gelas ni semua ke tepi, so that kalau orang nak minum macam example teh panas, boleh ada kelasnya kat tepi. Kebanyakan pun kertas nasi dah tak pakai pinggan. Diorang dah serve pakai kertas nasi gitulah. Bukan kertas nasi, plates yang plastik tu. Sudu kelapa pun pakai plastik ataupun pakai tangan. Kebanyakan pakai tangan. Tapi ada jugalah kan orang minta kan. So ada two choices. Normally kita kasih plastik, sudu kelapa ataupun besi, metal punya ke besi. Tapi tradition kita pada aku dah zaman moden lah. Tak salah kalau kita dah tukar tu ada orang pun aku nampak online, orang dah serve bento. Bento tu kalau orang tak tahu, nasi dah order tapi dia letak dalam bento tu macam vending machine makanan gitu. Yes, tapi of course tak macam vending machine ni makanan tu yang kecil sangat, sikit sangat. Tapi siapa yang nak ringkas lah, siapa yang tak nak masak, boleh juga order macam gini. Tak ada masalah. Tapi kalau siapa betul-betul stick to tradition yang lama, mungkin diorang akan
judgemental sikit lah. Pada kita yang budak-budak zaman dah baru ni semua tak kisah actually. Apa yang senangkan diri, I think it is also best for you guys lah. No problem. And biasanya aku pun nak tahu korang yang satu rumah tu berapa orang dalam berapa rumah yang korang boleh selit. Of course, I think the first few days, first 1 or 2 days family house yang important lah kan. In-law dengan family sendiri dengan in-law. Itu wajib lah, itu dah kena tick dulu. Lepas tu saudara-saudara bila korang normally selitkan ataupun yang ada orang satu hari dah habis dah actually family dengan saudara. Mungkin family tak besar kan. Lepas tu korang buat apa? Maybe the second day, maybe on the weekend korang terus jumpa kawannya rumah. Apa korang punya plan? Tapi aku memang suka lah actually kalau family Malaysia kan, aku selalu nampak jealous lah. Korang kalau hari raya, korang memang perlu the whole day, satu hari tu untuk travel. Dah travel tak apa, imagine lah, let's say lah example korang tinggal JB, habis korang kena travel tu Melaka 2 jam at least. Tapi tetap travel, Tapi tahun-tahun kalau buat gini balik kampung, wah best juga lah. Ramai-ramai balik kampung kan, best juga. Kalau balik kampung mungkin dah kecoh lah kan. So apa korang punya cara jalan, cara jalan, takut air jam, korang bertolak pukul berapa. Kalau let's say kalau siapa yang tinggal Penang tapi ada saudara ataupun mak bapak tinggal kat Johor, macam mana tu berapa jam korang kena bawa confirm keluar sebelum subuh ni. Penang Singapore dengan JB mungkin 8-9 jam. Kalau all the way lah kan. Kalau all the way bawa, untuk aku lah, tak tahu korang lah, korang mesti pro kan bawa laju. Tapi memang gerik lah kalau long distance punya hari raya. Kita dalam Singapore ni, apa yang nak long distance paling jauh pun end to end, mungkin Choa Chu Kang yang Pasir Ris tu pun setengah jam. Kalau jam 1 jam. Ada orang pun naik MRT. Naik MRT tapi penat lah kan naik MRT kan. Kalau satu rumah tu macam 6 rumah Tapi kalau siapa, untung lah kalau siapa yang kerja taksi atau Grab hari yang hari raya lah. Ya. Tapi pada aku, kalau satu rumah satu hari kalau orang boleh selit 2-4 rumah dah cukup lah actually. Tak perlu overwhelm sangat lah. Tak perlu penatkan diri lah. Lagipun hari raya pun kan sebulan, korang boleh pecahkan tu the next weekend ataupun hari 6 ke hari Ahad ke, boleh juga. Daripada aku memang the best is korang pecahkan pelan-pelan lah. And selalunya kawan last lah, unless korang nak prioritaskan kawan dulu, dan itu masing-masing kan. Tapi aku pun nak tahu berapa baju korang beli. Ni memang hot topic ni. Ada orang siapkan satu family, first day baju lain, second day baju colour lain, third day yang kawan lain, yang saudara lain. Itu berapa banyak korang nak keluar ni, keluarkan duit. Itu bukan calon-calon Satu baju mungkin kalau yang dapat yang custom made nya, yang tailor sendiri, itu dah berapa ratus tu. Lain lah kalau kita macam
Kalau macam lelaki senang aja. Baju atas beli colour-colour lain ataupun pattern-pattern lain. Bawah pakai seluar hitam sudah. Ataupun seluar putih atau colour lain, mix and match. Senang. Tapi kalau nak macam pihak perempuan, wah, biasanya satu suit lah kan. Satu baju raya sekali dia nak sama kan. Siapa yang ada anak, lagi pening juga nak cari colour orang. So kebanyakan kena pergi satu kedai ni. Kedai ni kalau ada semua bagus lah. Tapi tak syok lah kalau korang beli pergi satu kedai ni, dia baju anak tak ada, ataupun baju suami isteri either one pun tak ada. Susah lah. Nanti nak kena pergi kedai lain, colour dia pun tak sama. Tak semua colour sama. Ada merah tapi sana merah lain, merah jambu ke. So itulah, selalunya nak kena cepat beli. Kalau tak nanti out stock susah kan. So biasanya orang dah tak surprise lah kalau sekarang ni orang dah beli, dah siap kan. Itu dah memang untuk nak get ready lah kan. Semangat. So korang excited tak untuk tahun depan ni, Hari Raya? Excited tak? And aku pun nak tahu juga macam mana korang bagi sampul raya. Orang Cina aku tahu dia dah moden sangat. Orang pakai PayNow, scan barcode kan. Apa yang korang rasa? Perlu ke kita dalam Hari Raya ni dia dah pakai PayNow atau barcode ni semua? Rasa itu masih lebih nikmat, masih power tak? Korang rasa macam masih korang rela kasih kat tangan dengan seikhlas hati, ataupun korang macam PayNow nanti duit raya, ataupun korang PayNow on the spot? Dah macam ni dah jualan. Macam korang dah scan barcode tu, tunjuk orang, customer tunjuk dia punya owner, dia cakap nah ni nampak tak screenshot. Pelik juga tapi pada aku memang the best memang pakai sampul lah. Lagi adat dia lagi baik lah. Tak tahu, tak pernah nampak sangat lah. Tapi mungkin ada, tak tahu. Tapi so far aku nampak banyak masih pakai sampul, which is bagus lah. Masih tradition yang lama, adat yang bagus. Cuma tak surprise kalau satu hari semua dah jadi macam barcode lah ni semua, PayNow lah apa. Dah ikut terlalu moden sangat lah. Tapi ada benda yang aku rasa kita masih boleh ikut model lama lah. Tak kisah. Ya. And then siapa nak aku mesti ingat dulu time Hari Raya kecil-kecil kan, best lah. Untuk budak-budak kecil, itulah yang boleh simpan duit untuk tahun-tahun. Bulan puasa kan, dah puasa kan, bila dah Hari Raya, first day masih ingat lagi. Bangun pagi, bau dia punya nasi ke, ayam merah ke, sambal goreng pengantin, lontong, kuah lodeh, apa. Dan orang datang rumah ataupun kita pergi rumah orang dapat duit raya. Itu. Tapi yang paling common lepas dah besar sikit, orang tanya, ni sekolah ke ni kerja? Itu. Atau kalau kau dah botak tu memang dah tak boleh cakap lah. Itu dah tahu NS lah. Tapi boleh cakap apa kalau kau botak? Cakap lah, ni saya memang tak ada rambut. Saya tak boleh tumbuh rambut. Macam mana cik? Macam mana? Dah tak boleh tumbuh rambut. Kesian juga lah muda-muda tak boleh tumbuh rambut. Tak boleh bayangkan Dia pergi yang mana tu? Apa tu yang kedai tu? AK101 lah. Tak tahu nama dia. Apa yang korang paling sensitif
dalam hari raya, soalan yang macam makcik tanya, tapi mostly macam makcik lah I tanya, apa yang korang sensitif? Pada aku dulu ialah yang one of it, yang satu ni ialah dah kerja ke dah sekolah, tapi muka masih sekolah, tapi dia ingat kita masih kerja. Paling korang pernah tak hari raya, aku masih ingat dulu time kecil-kecil, poket kan kosong, nampak gula-gula letak dalam poket. Itulah, especially kalau gula yang mahal ada sekali banyak Ferrero Rocher yang banyak dulu lah kan, curi ambil, bukan curi, ambil. Dah kata orang tu makcik tu kata bawa je rumah sendiri, kita ambil je rumah sendiri apa dia kata. Kalau dalam rumah aku ambil je makan, tapi ni kita ambil tak makan, tak nak makan depan dia, tapi kita simpan untuk nanti. Tak salah apa. Tapi janganlah poket tu sampai gemuk sangat, itu dah obvious kan. Nanti dia nak salam, dia nak bagi sampul duit, nanti dia tengok mata dia jeling, macam mana tu. Taktik lah sikit, letak beg mak bapak sikit, selit sikit. Tak rasalah kita budak-budak kecil kan, apa kita nak, bobol pun tak banyak, cari coklat lah, ataupun cari kuih-kuih raya ni semua, kuih tart, makbur ini semua. Tapi paling banyak-banyak aku look forward tapi tak banyak lah rumah yang letak kerupuk leko ke kerupuk ikan tu. Kalau ada memang habis lah, aku seorang makan habis lah domia modal orang. So apa korang yang plan korang baju apa, colour apa untuk tahun depan? Masak ke order? Kalau masak pun berapa siang korang bangun nak kena masak ni? Dan berapa banyak sebelum korang nak masak kan, nak kena pergi pasar 1 week before ke, ataupun the day before korang dah kena siap pergi pasar? Yelah kan, cat rumah ke, kalau apa yang korang nak tukar, nak beli robot baru ke, langsir baru, apa korang yang plan untuk hari raya tahun depan? Satu rumah berapa hari korang rasa? Korang boleh share lah dalam komen ataupun dalam email yang aku letak ni. Okay, share story korang. Jangan lupa lah untuk subscribe untuk aku punya YouTube channel dan follow aku kat Spotify. Please share among your friends and family. Share lah dengan kawan-kawan korang, dengan family. Lebih ramai lagi bagus lah kan. Jadi kita semangat lah. Kita punya semangat lagi lebih baik lagi, power lah kan. Macam apa yang dulu Tongkat Ali. Korang minum ke Tongkat Ali? Korang makan ke? Korang percaya ke? So siapa dia punya orang, nama dia Ali ke apa? Ini dia pakai tongkat. So dia buat apa? Dia buat ubat sendiri. Apa backstory dia? Dia buat ubat sendiri, tapi dia kuat, tapi apa dia jual. Tapi kenapa nama dia Tongkat Ali? Asal tak ada tongkat power ke, power tongkat ke, ataupun nama dia Ali Power ke? Pelik anyway, apa ni? Tapi jangan lupa lah, kalau pergi hari raya tu janganlah jalan-jalan, masuk rumah orang tu senyum boleh lah kan, lagi bagus lah kan, lebih bagus lagi sunnah. Tapi janganlah buat muka tengik.
tu expect orang tu nak senyum balik kan, ataupun orang tu nak layan. Kira rumah orang pun nak kena ada adat dia. Sama macam dengar podcast, kalau korang dengar, jangan lupa lah nak share dengan kawan korang, wing. Jangan lupa untuk email aku lah kalau korang ada story, apa-apa story sajalah. clubmelayupodcast@gmail.com, clubmelayupodcast@gmail.com. Apa saja cerita lah korang nak kongsi dengan aku, cerita pasal korang punya past ke, future ke, apa plan tahun depan ke, lagi haji ke, umrah ke, hantu ke, apa kau punya kerja, share kerja apa, kerja part time mana best, kerja security ke, macam-macam lah korang nak kongsi je lah. Okay, so that's it for today. I think it's been nice, and thanks guys for listening. I'll see you on next one. Ciao.